Yang Berhormat Anwar Musa telah menyatakan bahawa jumlah donation 2.6 bilion ringgit bukanlah satu jumlah besar untuk menghadapi satu pilihan raya umum. Kalau begitu, berapa banyak baru dianggap besar? Kalau 2.6 bilion bukanlah satu jumlah besar. Saya rasa itu sesuatu yang amat mengejutkan rakyat Malaysia dan juga menjejaskan ataupun menggagalkan usaha kita menegakkan integriti dan proses pilihan raya yang bersih dalam negara Malaysia. Saya pun nak ambil kesempatan untuk bertanyakan MCA dan gerakan berapa banyak mereka terima daripada jumlah derma 2.6 bilion ringgit ini, kerana Chosailik dan juga berbagai pihak telah menyatakan MCA dan gerakan ataupun ahli-ahli ataupun parti-parti komponen Barisan Nasional ada terima wang daripada jumlah ini. Dan sehingga sekarang mereka tidak sebut berapa banyak wang yang mereka terima daripada jumlah wang ini. Bolehkah mereka menyatakan, termasuk MIC juga, berapa banyak wang yang mereka dapat? Itu saya rasa itu satu perkara penting. Dan kerana ia ada juga dianggap, digambarkan ada kaitan dengan YNDP, maka saya ingin ulangi lagi bahawa kerajaan negeri tidak akan membenarkan sebarang pindah milik tanah YNDP di air hitam. Tak kira pindah milik tanah, sebarang urusan tanah termasuk pre-complaint tidak akan diluluskan oleh kerajaan negeri, tidak akan dibenarkan oleh kerajaan negeri, iaitu bukan sahaja proses pindah milik, tetapi sebarang urusan ke atas tanah yang ada kaitan dengan YNDP tidak akan dibenarkan sehingga isu-isu dapatlah dijelaskan dengan puas hati kepada rakyat.